Saya kenalkan diri. Kita dah berapa puluh tahun tak berjumpa. Saya bahagian penguat kuasa Jabatan Liar lah. Senang cerita. Lagi saya dapat aduan orang kampung, awak ni saya nak tanya. Tapi kerana belas kesian simpati tadi, saya longgarkan. Okey, nama saya Sarip bin Semani. Satu mak, satu bapa sama Salih. Sama Sari, sama Sanan. Saya anak yang nombor 6. Akak saya Sawiah dah meninggal. Abang saya Salamon Sanan dah meninggal. Lahir Pek Mahang. Saya Pek Mahang. Apa awak ingat awak seorang lahir Pek Mahang? Kita memang Sungai Lurus. Sungai Lurus ini bakal Sungai Lurus. Mana yang kuat? Jadi mak saya dah arwah Ros Binti Yasin. Jadi setahu kawan lah, kita ni masih lagi saudara lah. Tapi apa yang kawan cakap lepas itu ini jangan ambil hati. Memang kawan bulan depan nanti kawan nak bawa awak. Nak duduk rumah tak dapur. Ya. Senang cerita. Jadi orang tak susah jaga awak. Itu. Jadi yang barang ni saya ambil buat balik. Dah kenal? Kenal tak? Kawan mata dah kelabu. Bagi pakai tu dah pakai baju tualik tadi, pakai baju nyongkang. Jadi dah dekat 50 tahun lebih lah kata tak berjumpa. Memang tak berjumpa. 63 tahun. Sejak saya dah keluar pada sini, arwah mak bawa 60 tahun lah. Saya dah 63. Arwah mak awak tu kau kenal ingat. Dia pergi dekat ni apa ni kampung dia? Kampung Lembut. Ada kalau kenal awak pun tak ada lah nak terniat nak pergi sana ke berjalan ke cari saudara ke. Awak ni memang kalau ikutkan orang dulu cakap, hati perut tak ragu. Apa jugalah, lagi-lagi kita dia kenakan. Ni memang gitu. Sama. Anan hari dia. Dia baru kenal 2 jumpa sekali ni. Oh, sama juga. Perangai sama. Sama, satu perangai. Aduh. Tak pernah. Aku salah. Macam mana? Ngeluk kepala tak gatal.